Hi guys, welcome back to my channel. If you guys haven't subscribed, please go and subscribe now. Yes, I know I've been MIA on YouTube and also my other social media as well, like TikTok. TikTok pun I dah tak post sangat. Kalau I post pun recently just for friends. And yeah, and repost pun I did not repost anything anymore at TikTok because I love my private life so much. And yeah, I know I dalam gila tak vlog. Sebab tu lah, this year 2026 kita kurang masa untuk diri sendiri. Gitu. So bila kurang masa untuk diri sendiri tu, konten pun dah tak ada lah untuk korang. Tapi I ada je keluar, cuma I tak vlog. Itu saja, okay? So So yeah, 2026 so far. Sekarang Februari, busy with life. So, and if korang tengok my previous video kan, kalau belum tengok pergi tengok sekarang. I talk about, adalah macam I talk about marriage. But bila I reach this year, I rasa macam it's okay, I tak kahwin pun tak apa. Sebab I kahwin tu bukan priority for me, okay, for now. So yeah, tak kahwin pun tak apa, I okay je. I enjoy my single life very much. And pasal crush pula, I rasa tiba-tiba rasa macam I learn something and I realise something. Yang crush ni macam benda bodoh, faham tak? Kita dilulu seorang, kita rasa perasaan seseorang tanpa dia rasa perasaan yang sama. Faham tak? So for me, sekejap. Tadi sampai mana you guys? I dah lupa lah. Macam tu lah. So 2026 I just choose myself. I rasa crush ni benda yang bodoh lah for me lah kan. Apa yang I realise. Sebab dia tak tahu pun perasaan kau. Sebab kenapa I cakap macam ni? Sebab ada something happen lah. Like I crush on someone tu dia tak tahu pun feelings I. So macam bodoh lah kan, dilulu seorang. So tu je lah. I hope you guys get something also lah. I nak pergi ambil my nephew. Saya kat atas, ingatkan dia siap. Rupanya dekat bawah tengah makan. Ya Allah. So we have, sekejap sabar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ada Pak Mat Western. Ish, pokok guys. Ada burung kat atas. Kambing perap. Ada berapa tah? Tak tahulah berapa. Sorry lah, nak rekod, nak tengok kan. Satu, tak tahulah berapa. So kita ada, mana ni? So kita ada sate. Ni belum buka lagi. Ni untuk BBQ je lagi. And then kita ada otak-otak. Bawah ni apa? Otak-otak juga. Ni ais. Okay, itu je. Yang lain belum sampai. Ada lagi kat dalam. Biasalah, dia memang kalau ada majlis apa-apa dia akan ada dan dia akan tolong. Ni dia nak pasang kemah. Ini saya tak tolong lah, saya tak pandai. Tadi saya intro, tapi saya lupa nak cakap video ni, vlog ni untuk apa. So vlog ni untuk kita buat BBQ hari ni, before Ramadan. Last year pun kita buat juga. Before Ramadan kita akan ada BBQ. So yeah, lagi beberapa hari je kita akan berpuasa kan. So kita ada BBQ lah. Nanti saya akan tunjuk kat luar. Ya. Kau dah masukkan dia? Sekejap lah. Okay, ni dia set up tempat budak-budak main. Cepatlah masukkan dia. Tapi nak ada orang jaga dia juga kat dalam. Alah, this is the set up. Saya memang taklah nak duduk luar ni. Sebab tak pakai mulut ni. air tak dalam. Kalau tak lepas je, lepas. Biar dia. Tak nak lepas ni. Dia lepas. Tengok kan tutup ke? Biar je lah. Kira tu. Bebek. Ya, masukkan dulu. Masuk lah. Allah. Tahu dia. Dia tengokkan je. Dah. Ayo memang.
Ni apa Mak? Ni apa? Oh ni tak. Tapi laju siap sate semalam habis. Sekejap. Saya 2 kali second tu dah habis saya sate. Gila. Ni kuih seri muka. Ni apa Mak? Sate laju kan? Jagung. Ha. Jagung. Nasi goreng Cina. Ni apa? Sasi. Wow, bagus lah dia. Sangat YouTube punya sasi. Biar ada orang masak. Sambil-sambil bercinta, kenalah masak. Kan? Yang single ni duduk je. Okey je. Ha. Karah. Potato ke? Beg potato ke? Nasi goreng. Bukan, yang ada Corn. Oh, Dia ada kenapa pun belakang. kau record ke ni? Kamera je. Jawab lah. Kau Jawab. jawab ah. Jawab. Semalam buat apa dah ambil nenek matuk? Ha. Jangan berapa. Besar. Ni kau tak? Ayam tak? Dia dah menekan-nekan. Sikit je tadi. Dia dah ada boyfriend. Tak boleh Boyfriend? Janganlah buat apa tu tak jatuh ni kan. Chen. Video kan? Kau tunjuk kau dari lagi ya. Video kuda kan? Dia tak ada. Dia tengok hari tu. Kuda aku. Aku bawa sendirilah. Aku tengok ada orang tarik je. Kau tengok kat mana? Kat YouTube dia. Habis tak? Dah cakap kat YouTube. Aku bawa sendirilah. Tu kat mana? YouTube buat video Aku bawa sendiri. Itu yang kau nampak. Alah, come on lah. Dia orang tarik. Kat hotel ke? Korang. Tak baik lah. Saya bawa sendiri tau. Kat Tak hotel baik. ke? Tak, pulai. Dan tu tempat sama. Oh tak lah lain. Tak. Bulan. Aku tengok dunia stable ni aku tahu. Oh yelah kau lain. Ya Yun. Ya. Baik kan? Kita punya lah takut bawa sendiri. Dia kata orang tarik. Akut. Dah dek. Ha. Ayu. Okay go. Jom. Pasal nak naik kereta lah. Adam selalu naik train je, kereta tak ada PPL. Apa? Pergi Singapura. Alah, stres lah aku. Apa yang barang sangat ni? Tinggal kan pergi KL. KL tak boleh Ramai lah. tau orang pergi KL. Ada orang tu pergi KL. Pergi KL bulan puasa, Ada orang tu dia pergi KL. Buka sana. ajak buka puasa kat Rembayung tapi tak boleh book siap. Oh dia dah tutup kan untuk yang buka puasa. Banyak banjir lah. Kan? Hari tu banjir. Hujan. Oh ya. Abang ada dapat trip pergi sana? Apa? Rembayung. Rabat siap tu. Mana angin? Ya Allah. Oh kau tak ada carry forward. Oh, mestilah main air. Tangan dia dah Encem boy. Ya okey mami bagi. Encem boy. Wah. Angel boy, pakai angel boy. Is it? Yalah dia macam Je pancing udang dah dekat Kampung Melayu dah buka nampak? Kan? sabar, ada kesabaran ke tak dia? Dia nak buat Tengok content ah, ke? gagal tak ada kan. Balik ah. Kenapa? Adam dah pernah pergi. Kenapa susah? Tapi kan dia letak udang dalam tu. Mestilah ada banyak. Susah nak dapat. Cuba. Kira mana tarik? Pancing udang. Adam bagi ibu mental masa tu. Oh Adam dah pergi. Adam tak ada. Okey. Hai. Okey dia. Lapar tu. Dia pun tak ada fokus sampai kau nampak kamera. Macam. Kalau Hui. boleh tak? Last tak? Terkejut adik. Tak apa. Orang tanya pun. Dia suka. Nak. Tak ada orang tanya pun. Suka tapi betul. Tak ada. Saya tak ada. Uncle Umi. Amin. What? Kenapa? Ada. Kenapa? Lemah. Dia fry tu. Macam gelap ke? Kau dah nak maghrib? Maghrib. Wiki. Nak. Satu je. Satu
je. Tak ingat kerja balik. Ya, tunggu ayah. Macam besar. Kalau tak potong Baik sana takut lalat. Dia panas. Hot. Dia hot tak tahu sangat. Untuk sejuk je. Aduh, dia ni hari-hari lah. Kau suka-suka pula. Kau tahu tak dia ni? Ayo. Redor ya. Durian cake. Minggu kat kita cuti tak payah bola. Kan normal. Sebab tak nak kena tangkap lah. Takut dia tangkap kan. Esok datang lagi. Ni yang budak-budak Lepas ni semalam. comeback balik ni. Tapi yang banyak aku tidur tu bulan puasa kan. Tahu. Ada tentu mamak kena rompak malam-malam pergi round dengan Cicah. Gelap-gelap. Macam pergi ni cik hantu. Oh, tu roti dari Batam. Kalau season yang roti floss, chicken floss tu. Tu lah. Ada kat dalam. Aku tak suka. Apa lah kat ikan Aku tak suka flour. Benda ni makan lah. Kau dah sedap lah. Kau dah ayam sedap. Ni kena masuk dalam ni. Tengok apa dia boleh fokus Ya, ke tak. kat dalam dah buka surah. Tak nak. Tapi ni apa? Dah rosak balik. Tak. Nampak dia budak-budak je lah. Dalam. Aku dah macam raya. Kau ni takut. Apa dulu? Betul. Ya. Okay. Macam banyak customer bila kita. Hai. Entah aku buat Tahu ni. tak? Ni apa Tadi kalau orang kan patah, kau nak patah. Aunty baby cakap apa tahu? 6, 7. I don't know why. Why you guys mad when I say that? Kalau cakap yang senang lagi. Why? Di apa? Sebab Si itu Syed tung-tung sahur jahat kan? Tung-tung sahur jahat. Tung-tung sahur. Bang apa bang? Yang X-ray besar tu MRI ya? Itu kan dia MRI lah lepas tu dapat dia 6-7 kan? Yang jahat. Dia jahat. Macam nak cakap tapi okey. Aisyah tahu okey. Saya 2 ekor. Tapi macam mana dia tanya bila nak pergi kebun? Semalam kan Lepas tu dia cakap, dia Semalam. pernah main dari situ. saya nak Kata horse. mahal. Bukan horse, pony. Dia besar sikit. Pony je. Biasa 2 jam 100. Trek ni. Bila main. Dah kucing tu ya. Jahat. Tapi dah termasuk pedal tu sewa. No. Aku tak tahu Saya cakap dia suka. ni yang kucing ni. Saya suka lah. Dia tak hantar pun. Dia kencing tau. Dia kencing tau. Dekat rumah je. Sama dia. Kira lah you nak cakap apa? Dah 1 minute already. Aku dah pagar tu kan. Dah pagar Okey tu lah. tak? Dia ni atas situ. That's all for Nanti- me. Bye-bye. Bye-bye. Nanti. House school. House school. Oh. Dekat. Kucing ni memang power. Nanti cut nanti. Tak boleh bagi tahu orang. Didi. Siapa? Didi baby cakap. Macam baby cakap. Okay. Dia nak cakap. Hai. Okay lah. Cut lah nanti. Pandai. Cut. Bye-bye. Pak. Ya nak ayam ni. Alah. Sudah tiada. Dah masuk. Aku suruh Ali. Apa dia? Lagi padang ni. Tu ya tu. Okay. Ni berdua. Ambil aja. Ni Alia. Pegang siapa? Sanggup dia ulang untuk kau. Tuhan tolong nyatakanlah. Oh, maghrib kan lah Tuhan tolong. Dah ni kan. Banyak-banyak. Lihat awal eh. Awal tu kau buat apa? Bila duduk macam cantik kamu. Dah selang. Tak naik. Bukan. Ha. Dia macam cek boyfriend kat sini. Ha? Cek boyfriend sini. Cek boyfriend. Oh. Sakit kau tahu tak badan. Mana tak? Aku sandah. Alah tak sedap macam kayu ketemu kayu tahu tak? Tolonglah moden. Beli sofa gala putih. Tak tahu. Macam estetik. Aduh, tak apalah. Penat lah. Dia beli sofa macam Anya tu lah. Boleh baring tu. Muji.
Muji. Yes. Bukan. Ni siapa ke? Kamu cerita. Yang ada komputer sedap tu. Yang EB. Komputer sentuh. Buka. Apa Sef? Apa siap? Cantik weh lighting. Ayo. Adik. Tak ada tau. Cannot. Dirty. Dia nak nanti nak record. Dulu hantu je ada kambing. Mwah. Makan satu pun. Mwah. Mwah. Oh. Besar. Bila malam cantik. Peringatan boleh apa? Dulu Bercamping pula. Ya, lepas makan kena duduk. Best kat sini ada angin Dorang suruh ya je. The next day. Hi guys, kita sambung vlog semalam. So today saya ada sleepover with my girls. So yeah, I baru habis kerja. I terus datang sini. Yang lain biasalah Melayu, so belum sampai. Tengok guys, dah pukul 9 and diorang tak sampai lagi. Lepas tu saya enjoy lah view sorang-sorang. Tadi diorang main firework tapi tak nampak lah. Focus please. Tak apalah. Kita nak, tak apalah. Dan tak nak jangan paksa. Kat situ dia nak fokus. Kat sini tak nak. Lepas tu saya layan lah cerita ni. Netflix. Yakin nikah. Meow. Meow. Yang kedua tau. Kes dia ada 2 kes. Kes pertama. Tak baik. Diorang ni dah datang rumah orang. Lepas tu bully-bully sian dia. Biasalah kan. Kau kena raja-raja sikit. Pak! Betul! Cepatlah nak makan tofu fa. Tak keluar-keluar apa. Sabar. Okey. Cepat. Okey, kita ada ni. Sabarlah untuk ada konten. Cepatlah. Kita ada Lucky Plus tapi tak pernah makan lah brand ni. Pesta pun tak pernah dengar brand ni. Pesta tu brand TGC pakai. TGC siapa? TGC apa? TGB. TGC tu mahal. Teh. Yang ni potatoes. Ni brand apa ni? Brexit. Brexit. Tak kenyang-kenyang korang ni. Tak ada brand lah. Dekat luar tak ada brand. Ni macam aku beli ikan. Lepas tu kita ada ikan goreng. Ikan goreng Ipah makan tapi saya tak makan lah ikan goreng dah. Saya tak makan lah. So, Lepas tu kita ada tahu kuat. Kita ada orange. Kita sudah New Year. Kau si malam ni. Pak Chai. Pak Chai. Lepas tu kita ada lilin. Panas dulu. brand ada brand. Bath and Body Works lah. Apa nama dia? Under the Christmas tree. Macam tu. Lepas tu ada tahu. Lepas tu? Apa? Oh, okey kita ada ni. Kita keluarkan semua lah. Yang cookies tu keluarkan tu. Cookies mana? Okey. Dia kat aku. Okey, lepas tu kau kat depan. Okey, yang ni kita orang beli RM100 je. Bukan tak dapat beli ke? Aku ada. Pasal kau cakap tu memang kita orang dah. Ni apa? I don't know. Lepas tu Alum beli 5. Ni Alum punya. Beli 5? Alum beli 5 tau. Aku beli 2. Nampak? RM100 je guys. Dekat, bagi tahu location. Dekat tepi Bandar Dato' On. Okay, ni ada Alum punya lah tapi. Kau masuk kau lalu saja je dia ni. Apa dia ni? Aku tak cut je lagi video aku. Okay, the start of the show. Sabar, dia dekat belakang. Okay, Alum. Review dia sekarang. Okay, dah. Okay, yang ni lah the start of the show dia. Tak Fufa. Tak tahu. Sumpah ke sedap? Tak tahu. Sedap ke? Ifan nak pasal malam punya. Dia tunjuk. Cut lah cepat. Oh Ni. Dia tengah buat review. Itu saja daripada kita hari ni. Ya ke? Tadi cookies? Tak tahu. Okay, yang ni bawah. Oh, ada sebab. Weh, tengok. Yang ni beli kat TikTok. Ni ada brand. 170. Ni ada brand. Ni saya tahu. Ni aku beli tapi tak ada orang makan. Oh, lagi. love. Panaskan lah. Okay, yang ni apa? Flavor. Pistachio. Lagi? Kenapa beli semua sama? Aku pun tak ingat. Yang ni apa? Aku dah tak ingat.
kan. Ini apa brand dia? Crumbie. Kat mana beli? Giant Grocer tu ah. Ipoh. Oh, itu sajalah. So dapat apa kat KL? Tak ada apa-apa pun nak. Kita pergi jalan je. Sini aku tak ada. Kita tak shopping pun nak. Kita jalan je. Ambilkan masa nak. Sebab hari ni saya cuti kan, Pak. Muka dia orang je ya. Muka saya tak ada. Dah. Okay, nak try tak ni? Oh, Natifah goreng kita kena tunjuk. Kadang-kadang dia orang tak pandai goreng. Aduh. Dah nak buka api tau. Lagi 10 minit nak kunci pacai. Saya dengar bunyi je tapi saya tak dapat nak tunjuk. Saya tak tahu kat mana. Tak nampak guys. Oh, gitu. Oh my god. Tak nampak tu. Kesian Ifa. Sekarang nak pukul 1 dah. Semua dia punya pasal. Wow. Coklat dia cair. Ni ada kacang tak? Tak ada, cuma tak ada kacang. The next day. Aku dah pergi ambil. Ambil. Good morning. Ada bayu aku kena tu punya. Ni orang suruh masuk toilet ambil Colgate. Tengok dari luar je. Yelah mak wash lah. Oh, aku ingatkan ubat gigi. Ubat gigi tak sedap. Cepatlah, dah start sejam tu pun ni. Cerita orang. Malulah. Aku Kalau tak dia nak nak cakap cerita. macam mana. Tapi itulah sejak dulu company lama lah. Aku pergi kerja nak pergi kerja. Biasalah tu. Tapi saya yang suka aku tak, aku tak suka dia. Macam mana korang suka dia kalau kamu bawa kerja situ? Tapi aku tak suka dia sebab dia Ada gambar Aku ingatkan dia memang baik dengan semua orang. Ada dia jap. Aku ingatkan dia memang baik dengan semua orang. Umur 31. Tak kahwin lagi? Tak. Tengah Bahagian jodoh apa tu. dia? Sama dengan aku. Aku pukul 1 pagi. Tapi dia delete. Dia delete tau. Lepas tu sebagi aku tanya, kau Sal? Aku cakap tu kau Sal. Sekejap aku cakap. Oh, kau aku je eh? Memang lah. Geli Dah mana aku. tahu saya awak ke? Saya awak dengan orang tertentu je. Kalau perempuan, saya awak. Dengan siapa pergi ras tu? Jap. Kalau perempuan tu, kawan pun saya awak. Tu India, so aku IU dengan dia. Oh, ya. Jap. Dia delete pukul 1.21 pagi. Pada 1 Februari ya. Sebab esok ni Isnin tu cuti sebab Tahir Pusam. Pagi tu pukul 7 aku cakap kau kenapa? Lepas ni apa tu? Lepas tu reply, aku send kau free ke tak esok. Dah send baru perasan pukul 1 lebih. Tu yang aku delete tu. Tapi aku tak tahu dia jujur ke tak lah. Mana tahu dia confess benda. Orang pergi dekat contohnya satu site ni nama dia DS. So DS tu diorang team berdua. So aku cakap, tahu tak? Lepas tu dia kata, actually I tahu dia tu memang suka you macam tu. Lepas tu aku cerita-cerita lah semua. Oh patutlah. Lepas tu dia kata time dia masuk, perempuan ni nama dia pinjamkan you laptop. Faham tak? Untuk aku study. Lepas tu aku cakap lah, I ingatkan dia memang baik dengan semua orang. Lepas tu dia kata tak. Lepas tu banyaklah macam-macam benda jadi. Sampailah banyaklah aku pun sampai dah annoyed dengan dia. Kenapa? Sebab macam tak selesa lah. Macam contohnya turun tangga. Terus aku cringe betul lah. Aku message dengan WhatsApp beza kan. Lepas tu kata Dia buat dia. cara send. Kalau send tu bunyi lain. Lepas tu kata teks apa guna message. Lepas tu aku diam je. Mesti sama special kan. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu ni. Aduh. Aku dah rasa aduh. Ya. Lepas tu dia cakap busy dah tu, boyfriend dah cari dah tu. Dia cakap macam tu. Aku diam je weh. Aku Dia check kau lagi macam tu? tak, ni face to face. Dia nampak aku main phone. Dia kata boyfriend dah cari dah tu. Ni semua face to face ni. Face to face. Okay. Sebab dia check ni. Sebab aku tak suka kau. Aku memang tak akan bagi kau harapan. Lepas tu tu je lah. Muka dia tengok? Sebab aku ni aku tak boleh lah. Aku tak tahu lah. Apa nak suka-suka ni? Aku ingatkan dia memang baik dengan semua orang. Tapi kau agak-agak dah 10 kali nak tanya lah basic boyfriend lah. Ya, aku rimas. Macam obvious sangat.
Tak tahu lah. Macam kau tak respect Ni. orang lah. Orang punya Tak iPhone Islam kan? tak orang lah. Tengok. Dia suka aku semua. Sebelah aku tu. Ada. Merisaukan. Ya, aku memang dah jauhkan dia daripada dia. Aku diam je. Tengok lagi lama. Kenapa aku dah dapat agak muka dia Aku cantik? diam je. Macam dah semak ah. Aku Mesti pergi perangai dengan muka sama. aku baik lah juga. Tapi pada aku annoying lah bila kau Annoying kan? rasa- Asyik nak tahu aku ada boyfriend ke tak. Yalah. Kau macam try hard sangat. Tak payah. Aku jenis macam tu. Aku kena suka kau dulu baru semua kau tim boleh kau suka ke? aku. Semua tim aku. Aku kena suka kau dulu. Kalau aku suka aku tak suka kau tak boleh. Ni kat dia. Ya, aku cakap sini. Macam kau asyik. Kau memang geli aku. Anak mana anak? Bukan anak mana bukan anak. Handsome lagi T kau tahu tak walaupun T tu pun. Ya. Tapi aku memang jauhkan diri daripada dia. Aku diam. Dia scammer ke? Tak tahu Oh, lah. dia macam scammer Macam dia kot. Tak tahu nak cakap macam mana. Oh lepas tu time ni dah aku Tak kalau perangai dia sebelum kau ditanya boyfriend tapi macam boleh terima. betul. Ini muka kau macam tapai. Ada kalau yang tu dia tak kena tu. Betul lah. Kalau Handsome tak macam tu. Betul lah. Tante dengan semua budak baru dia suka. Tak. Kan? Tak. Sebab cara dia entahlah Mencuba. mencuba yang sangat Ataupun aku terlalu baik kot layan dia susah dia salah aku lah ni. Aku stres. Like an error. Baik salah tak baik salah. kau layan lah orang kerja kau macam mana kau layan kita orang sidai ya macam tu. Jom tengok jom. Where's your mom? Tengok kan? Senyap. Memang budak-budak kena ni lah ni umpan kamera So dia main aku punya ni. Nak tahu ke nangis? Confused.